Pernahkah anda rasa ada sesuatu yang sedang berubah? Seolah-olah ada satu tenaga di udara, satu getaran yang berbeza, terutamanya apabila kita semakin menghampiri penghujung bulan Oktober. Anda mungkin rasa gelisah, tidak sabar, atau mungkin rasa seperti sedang menantikan sesuatu yang besar tetapi anda tidak pasti apa ia. Perasaan ini bukan sekadar imajinasi anda. Ia adalah satu isyarat kolektif. Kita sedang berada di umbang satu rekalibrasi realiti yang besar dan tarikh 30 Oktober ini bertindak sebagai satu ambang tenaga yang simbolik. Ia adalah satu titik pertemuan di mana anjakan tenaga yang tidak kelihatan, yang telah lama membina momentum, kini bersedia untuk menjadi nyata. Ini adalah satu ruang liminal, satu portal di mana selubung antara apa yang mungkin dan apa yang nyata menjadi sangat nipis. Namun, dalam ruang yang penuh potensi ini, naluri semula jadi manusia seringkali membawa kita ke arah yang salah. Apabila berhadapan dengan ketidakpastian, kita cenderung untuk cuba mengawal segalanya. Kita cuba merancang setiap langkah, memaksa hasil yang kita inginkan dan memanipulasi keadaan agar selari dengan kehendak kita. Kita percaya bahawa dengan menggenggam lebih erat, kita akan lebih selamat. Tetapi sebenarnya, tindakan ini hanya mewujudkan rintangan. Ia seperti cuba berenang menentang arus sungai yang deras. Anda akan keletihan, cemas dan akhirnya anda tidak akan ke mana-mana. Kecenderungan untuk mengawal ini datang dari ketakutan. Ia adalah suara minda separa sedar anda yang berkata, jika aku tidak mengawal, sesuatu yang buruk akan berlaku. Pemprograman ini menghalang aliran semula jadi kehidupan dan memerangkap anda dalam satu kitaran kebimbangan dan kekecewaan yang tidak berkesudahan. Jadi, apakah jalan keluarnya? Jawapannya terletak pada satu paradoks yang indah, iaitu penyerahan aktif. Ini bukan tentang menyerah kalah atau menjadi pasif. Ini adalah satu anjakan kesedaran yang mendalam daripada cuba menjadi pengarah filem hidup anda kepada menjadi pelakon utama yang mempercayai sepenuhnya proses tersebut. Penyerahan aktif bermaksud anda melakukan apa yang perlu. Anda tetapkan niat anda ambil langkah-langkah yang diilhamkan, anda lakukan bahagian anda. Tetapi selepas itu anda melepaskan. Anda melepaskan keperluan untuk mengawal bagaimana, bila, atau di mana hasilnya akan muncul. Anda menyerahkan proses itu kepada satu kecerdasan yang lebih tinggi, kepada alam semesta itu sendiri. Bayangkan anda menanam benih. Anda sediakan tanah, anda tanam benih itu, anda siram. Itu adalah bahagian anda. Tetapi anda tidak boleh memaksa benih itu untuk bercambah. Anda tidak boleh menarik pucuknya keluar dari tanah untuk mempercepatkan pertumbuhannya. Anda perlu percaya pada proses alam. Anda percaya bahawa dengan keadaan yang betul, benih itu tahu apa yang perlu dilakukan. Begitu jugalah dengan hidup anda. Apabila anda melepaskan kawalan, anda sebenarnya sedang mencipta ruang. Ruang untuk keajaiban, untuk sinkronisiti, untuk penyelesaian yang tidak pernah anda jangkakan. Anda membenarkan kebijaksanaan alam semesta untuk mengatur keadaan demi kebaikan tertinggi anda, selalunya dengan cara yang jauh lebih hebat daripada apa yang mampu anda rancang, dengan minda terhad anda. Ini adalah satu tarian antara tindakan dan kepercayaan, antara usaha dan penyerahan. Dengan mengamalkan penyerahan aktif, anda beralih dari tenaga paksaan kepada tenaga aliran. Anda berhenti berlawan dengan kehidupan dan mula bekerjasama dengannya. Persoalannya, mengapa kita begitu sukar untuk melepaskan kawalan? Mengapa kita berpaut erat pada ilusi bahawa kita boleh menguruskan setiap aspek kehidupan kita? Jawapannya terletak jauh di dalam minda separa sedar kita. Menurut ahli neuroscience, 95% daripada tingkah laku harian kita
dikawal oleh minda separa sedar. Ia adalah storen bagi setiap memori, setiap pengalaman dan setiap emosi yang pernah kita lalui. Bagi kebanyakan kita, minda ini telah diprogramkan dengan kepercayaan bahawa dunia ini tidak selamat dan kita perlu sentiasa berwaspada. Kepercayaan ini mungkin datang dari pengalaman masa kecil, trauma ataupun kekecewaan lalu di mana kita merasa tidak berdaya. Akibatnya, minda kita membina satu mekanisme pertahanan, iaitu kawalan. Identiti kita atau ego kita menjadi terikat dengan peranan sebagai penyelamat, sebagai orang yang menyelesaikan masalah, sebagai orang yang tahu apa yang terbaik. Melepaskan kawalan terasa seperti melepaskan identiti kita. Ia terasa menakutkan kerana minda separa sedar kita menyamakannya dengan bahaya dan kerentanan. Ia berkata, jika anda melepaskan steering, anda akan terhempas. Inilah sebabnya mengapa pengetahuan intelek semata-mata tidak mencukupi. Anda boleh membaca berpuluh-puluh buku tentang melepaskan, tetapi jika pemprograman dalaman anda masih berjalan pada mod kawalan, anda akan sentiasa kembali kepada corak lama. Anda perlu memprogram semula sistem operasi dalaman anda. Anda perlu meyakinkan sistem saraf anda bahawa penyerahan adalah selamat, bahawa mempercayai proses adalah lebih berkuasa daripada cuba mengawal proses. Di sinilah kita perlu beralih kepada prinsip asas dari fizik kuantum. Salah satu penemuan yang paling mengubah paradigma dalam sains moden ialah kesan pemerhati yang ditunjukkan dengan jelas dalam eksperimen Dirichlet yang terkenal. Dalam eksperimen ini, para saintis mendapati bahawa zarah subatom seperti elektron berkelakuan sebagai gelombang kemungkinan yang tidak terbatas apabila ia tidak diperhatikan. Tetapi saat ia diperhatikan, gelombang itu runtuh menjadi satu zarah di satu lokasi yang spesifik. Apakah maksudnya untuk kita? Ia bermakna kesedaran kita bukanlah pemerhati yang pasif dalam realiti. Kesedaran kita adalah peserta aktif. Cara kita memerhatikan dunia secara literal membentuk dunia yang kita alami. Kualiti perhatian kita, frekuensi tenaga kita adalah bahan mentah yang digunakan oleh alam semesta untuk membina realiti kita. Apabila anda mendekati ketidakpastian dengan tenaga kebimbangan, ketakutan dan keperluan untuk mengawal, anda sebenarnya sedang menghantar satu isyarat yang sangat jelas kepada medan kuantum. Anda sedang memberitahu alam semesta, saya menjangkakan masalah, saya menjangkakan rintangan, saya menjangkakan perjuangan. Dan medan kuantum yang sentiasa bertindak balas kepada getaran anda akan memberikan anda pengalaman yang sepadan dengan frekuensi itu. Sebaliknya, apabila anda memilih untuk mendekati ketidakpastian dengan tenaga kepercayaan, keterbukaan dan kehadiran, anda sedang menghantar isyarat yang berbeza sama sekali. Anda sedang berkata, Wara, saya percaya pada proses ini, saya terbuka kepada hasil yang terbaik, saya bersedia untuk disokong. Getaran ini akan menarik pengalaman yang selari dengan frekuensi kepercayaan dan aliran. Untuk membantu anda membuat anjakan ini secara praktikal, mari kita lakukan satu latihan mudah tetapi sangat berkuasa. Latihan ini direka untuk memintas minda logik anda dan berkomunikasi terus dengan minda separa sedar dan sistem saraf anda. Beberapa kali sehari, terutamanya apabila anda merasa cemas ataupun ingin mengawal sesuatu, berhenti seketika. Letakkan satu tangan di atas jantung anda dan satu tangan di atas perut anda. Tutup mata anda dan tarik 3 nafas dalam-dalam. Dengan setiap hembusan nafas, bayangkan anda melepaskan semua ketegangan dan keperluan untuk mengawal. Kemudian, katakan dalam hati anda dengan penuh perasaan, saya melepaskan kawalan dan saya percaya pada proses. Rasakan kata-kata ini dalam badan anda. Biarkan ia menjadi satu getaran yang menenangkan sistem saraf anda.
Latihan ini adalah satu bentuk pengatur caraan semula energetik. Anda sedang mengajar badan anda pada tahap selula bahawa adalah selamat untuk melepaskan dan percaya. Apabila anda mula mengamalkan keadaan kepercayaan dan penyerahan ini, anda akan mula perasan sesuatu yang luar biasa. Anda akan mula melihat bahawa kehidupan sentiasa berkomunikasi dengan anda. Ia bercakap melalui isyarat-isyarat halus yang sering kita abaikan apabila kita terlalu sibuk cuba mengawal. Isyarat-isyarat ini boleh datang dalam pelbagai bentuk. Mungkin ia adalah satu synchronicity seperti anda memikirkan seseorang dan tiba-tiba mereka menelefon anda. Mungkin ia adalah satu dorongan intuitif, satu perasaan mendalam yang memberitahu anda untuk pergi ke kiri dan bukannya ke kanan. Ataupun mungkin, dan ini yang paling sukar untuk kita terima, ia datang dalam bentuk penangguhan atau halangan. Dalam budaya kita yang obses dengan produktiviti, kita melihat penangguhan sebagai satu kegagalan. Kita menjadi tidak sabar dan kecewa. Tetapi dari perspektif kuantum, penangguhan selalunya adalah satu mekanisme penyelarasan ilahi. Bayangkan anda sedang memandu ke satu destinasi penting menggunakan GPS. Tiba-tiba, GPS itu mengarahkan anda untuk membuat lencongan yang tidak dijangka. Minda logik anda mungkin memberontak dan berkata, ini membazir masa. Tetapi apa yang anda tidak tahu ialah GPS itu telah mengesan satu kemalangan besar di hadapan. Dan lencongan itu sebenarnya sedang menyelamatkan anda daripada terperangkap dalam kesesakan selama berjam-jam. Penangguhan dalam hidup anda berfungsi dengan cara yang sama. Ia bukanlah satu hukuman atau tanda bahawa anda telah gagal. Ia selalunya adalah kebijaksanaan alam semesta yang sedang melindungi penjajaran anda. Mungkin anda belum bersedia untuk langkah seterusnya. Mungkin ada orang atau sumber penting yang belum berada di tempatnya. Mungkin masa ilahi belum tiba. Kebimbangan dan ketidaksabaran anda mencipta hingar statik yang menghalang anda daripada mendengar isyarat-isyarat ini. Ia seperti cuba mendengar radio tetapi frekuensinya tidak tepat. Anda hanya akan mendengar bunyi bising. Tetapi apabila anda bertenang, melepaskan kawalan dan percaya pada proses, anda menala frekuensi anda kepada stesen kebijaksanaan alam semesta. Anda mula melihat penangguhan bukan sebagai masalah, tetapi sebagai perlindungan. Anda mula melihat halangan bukan sebagai tembok, tetapi sebagai penunjuk arah. Anda mula memahami bahawa setiap peristiwa dalam hidup anda, walaupun yang kelihatan negatif, sedang berfungsi untuk kebaikan tertinggi anda. Ini adalah intipati hidup dalam keadaan resonance. Apabila frekuensi dalaman anda, iaitu kepercayaan dan penyerahan, sepadan dengan frekuensi alam semesta, hidup menjadi satu aliran yang lancar. Anda tidak lagi perlu memaksa. Anda hanya perlu mendengar dan bertindak balas. Untuk benar-benar mengintegrasikan anjakan ini ke dalam hidup anda perlu menjadikannya satu amalan harian, bukan sesuatu yang anda lakukan sekali-sekala. Latihan meletakkan tangan di jantung dan perut sambil mengafirmasi kepercayaan anda adalah sauh anda. Jadikan ia satu ritual. Lakukan sebaik sahaja anda bangun tidur untuk menetapkan nada hari anda. Lakukan sebelum anda tidur untuk melepaskan segala kebimbangan. Lakukan pada bila-bila masa anda merasa tertekan di tempat kerja atau di rumah. Setiap kali anda melakukannya, anda sedang mengukir laluan neural yang baru di dalam otak anda. Anda sedang membina otot kepercayaan. Anda sedang memprogram semula sistem saraf anda daripada tindak balas, lawan atau lari yang kronik kepada keadaan rehat dan pulih yang tenang dan berpusat. Ini bukan sekadar latihan minda. Ia adalah satu transformasi fisiologi. Anda secara literal sedang mengubah tanda tangan tenaga anda. Dan apabila tanda tangan tenaga anda berubah,
realiti luaran anda tidak mempunyai pilihan lain selain turut berubah untuk memadankannya. Saya cangkir menjemput anda untuk mencuba latihan ini dengan bersungguh-sungguh, terutamanya dalam tempoh menjelang 31 Oktober ini. Jadikan ia sebagai komitmen anda kepada diri sendiri. Dan saya ingin mendengar pengalaman anda. Sila kongsikan di ruangan komen di bawah. Apakah yang anda rasa apabila anda melepaskan kawalan? Adakah anda perasan apa-apa isyarat ataupun sinkronisiti yang muncul? Dengan berkongsi, kita bukan sahaja menguatkan perjalanan kita sendiri, tetapi kita juga memberi inspirasi kepada orang lain dalam komuniti ini untuk melakukan perkara yang sama. Sudah tentu dalam perjalanan ini akan ada masanya keraguan muncul. Akan ada hari di mana minda lama anda, ego anda akan menjerit, ini tidak berkesan, lihat tiada apa yang berubah. Anda perlu mengawal semula sebelum semuanya hancur. Ini adalah perkara biasa. Ia adalah rintangan daripada identiti lama anda yang takut untuk dilepaskan. Apabila ini berlaku, jangan berlawan dengannya. Jangan menghukum diri anda kerana meragui. Sebaliknya, lihat keraguan itu dengan belas kasihan. Akui ia. Ucapkan terima kasih kepada minda anda kerana cuba melindungi anda. Tetapi kemudian dengan lembut pilih semula. Kembali kepada latihan pernafasan anda. Kembali kepada afirmasi anda. Kuncinya adalah konsistensi. Inilah di mana bidang epigenetik memberikan kita pemahaman yang mendalam. Epigenetik menunjukkan bahawa persekitaran dan persepsi kita boleh mengubah cara gen kita diekspresikan. Fikiran dan perasaan kita secara literal menghantar isyarat kimia yang boleh mengaktifkan ataupun menyahatifkan gen tertentu. Apabila anda secara konsisten mengamalkan kepercayaan dan penyerahan, anda sedang mewujudkan satu persekitaran biokimia yang baru di dalam badan anda. Anda sedang menghantar isyarat kepada gen anda untuk membina badan yang sihat, tenang dan berdaya tahan. Anda sedang menjadi versi baru diri anda pada tahap biologi. Proses ini memerlukan masa. Anda tidak boleh pergi ke gym sekali dan mengharapkan untuk membina otot. Begitu juga, anda tidak boleh mengamalkan kepercayaan selama 1 hari dan mengharapkan seluruh hidup anda berubah. Anda perlu terus berada dalam frekuensi baru itu. Walaupun realiti 3D anda masih menunjukkan bukti corak lama. Ini adalah ujian terbesar. Mampukah anda mengekalkan kepercayaan anda kepada masa depan yang belum kelihatan sambil dikelilingi oleh sisa-sisa masa lalu? Di sinilah penyerahan aktif menjadi seni. Anda terus mengambil tindakan yang diilhamkan, tetapi anda melakukannya dari tempat yang penuh kepercayaan, bukan dari tempat yang penuh ketakutan. Anda stabilkan diri anda dalam keadaan baru ini, sehingga ia menjadi keadaan lalai anda, keadaan semula jadi anda. Jadi, apabila kita menghampiri ambang tenaga 31 Oktober ini, ingatlah bahawa ia bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti. Ia adalah satu jemputan. Ia adalah satu peluang untuk anda melepaskan kulit lama yang berasaskan kawalan dan ketakutan dan melangkah masuk ke dalam versi diri anda yang lebih tulen, yang hidup dalam keadaan kerjasama dengan alam semesta. Perubahan yang anda rasakan di udara bukanlah satu ancaman. Ia adalah satu sokongan. Ia adalah angin di belakang anda, menolak anda ke arah evolusi anda yang seterusnya. Pilihan ada di tangan anda. Adakah anda akan terus menggenggam steering dengan erat, dengan buku jari yang memutih kerana ketakutan? Cuba menavigasi jalan yang tidak diketahui dengan peta yang sudah lapuk? Atau adakah anda akan menarik nafas dalam-dalam, melepaskan genggaman anda dan membenarkan arus kehidupan yang bijaksana untuk membawa anda ke destinasi yang jauh lebih indah daripada yang pernah anda bayangkan? Mesej teresnya mudah, tetapi ia memerlukan keberanian untuk dihayati.
Anda adalah pencipta bersama realiti anda. Kesedaran anda adalah kuasa paling hebat yang anda miliki. Dengan mengalihkan fokus anda daripada mengawal keadaan luaran kepada memupuk keadaan dalaman yang penuh kepercayaan, anda membuka pintu kepada satu dimensi kewujudan yang baru. Satu realiti di mana anda tidak lagi berjuang, tetapi menari dengan kehidupan. Satu realiti di mana keajaiban adalah perkara biasa dan evolusi peribadi terasa mudah dan menggembirakan. Terimalah jemputan ini. Lepaskan kawalan dan saksikan bagaimana alam semesta bergegas untuk menyokong anda dengan cara yang akan membuat anda terpesona. Percayalah pada prosesnya, kerana proses itu percaya pada anda.